Saya mengaku memang ada jumpa macam-macam. Biasalah macam contoh satu lagi tanah kubur, satu lagi yang jumpa setiap hari. Duit shilling kan selalu kan. Macam saya pernah buat kuah laksa. Kuah laksa tu saya buat elok aje. Dah cantik, dah masak dah. Masak macam biasa. Tutup malam, esok pagi datang basi. Pernah mengusahakan perniagaan makanan, personaliti media sosial Puspa Gomen mengakui berdepan pelbagai pengalaman pelik yang masih segar dalam ingatannya hingga kini. Menurut Puspa, dia pernah menemui objek mencurigakan seperti tanah kubur dan duit shilling di premis perniagaannya. Malah kejadian kuah laksa yang cepat basi tanpa diketahui punca juga sering terjadi berulang kali. Pengalaman itu bukan sahaja menyebabkannya menanggung kerugian, paling penting ia membuatkan dia serik untuk kembali berniaga makanan walaupun masih menerima permintaan daripada peminat. Jom kita dengarkan sendiri perkongsian Puspa mengenai pengalaman berkenaan. Bila kedai makan ni sebab saya dulu buat macam ahli kongsi. So bila buat perkongsian ni mungkin akan ada masalah juga. Satu lagi kita pasal pelanggan. Lepas tu biasalah buka kedai makan kita kadang-kadang kita tak nak tuduh siapa-siapa. Saya ni cakap terang tak nak tuduh siapa untuk kita tak tahu orang suka ke kita berniaga sama ada kita berniaga kedai ke berniaga tepi jalan ke mana-mana pun. Ada orang suka dan ada orang tak suka. Kalau orang tak suka dia macam-macam orang boleh buat tapi kita pun tak nak tuduh ke apa, bukan. Tapi mungkin satu lagi sebab penat, satu lagi nak cari tenaga pekerja. Kita nak cari pekerja, kita kena cari yang betul-betul jujur. Kalau tak jujur tak boleh juga. Sebab saya kalau nak berniaga, saya nak kena harapkan seorang untuk jaga betul-betul, untuk jujur dalam perniagaan saya, dalam bisnes saya, apa-apa saya berniaga. Tapi kalau saya tak ada orang yang boleh handle betul-betul, susah. Saya fikir baik saya cut lah. So saya buat sendiri. Sekarang saya fikir saya sendiri je. Apa-apa saya buat saya sendiri dengan husband saya, tu je. Tapi macam Puspa sendiri bila cakap tak nak tuduh lah apa dan sebagainya lah, pernah ke rasa macam bila berniaga je ada orang hantar barang ke apa ke? Ada. Saya mengaku memang ada jumpa macam-macam. Pernah jumpa tanah kubur pun pernah. Macam-macam. Jumpa biasalah macam contoh satu lagi tanah kubur, satu lagi yang jumpa setiap hari. Duit shilling kan selalu kan. Selalu awak pernah dengar duit shilling memang sentiasa bertaburan dekat. Kita orang macam pelik. Macam saya pernah buat kuah laksa. Kuah laksa tu saya buat elok aje. Dah cantik, dah masak dah. Masak macam biasa. Tutup malam, esok pagi datang basi. Pelik lah. Jenuh lah kita buat satu kawah besar. Rugi tak rugi kalau 2-3 kali jadi macam tu. Sedih jugalah. So saya pun fikir kenapa orang ada juga sanggup nak zaniki macam tu. Kita pun tak pernah jahat dengan orang. Tapi itulah biasalah orang kita ni tak tahu. Takat mana orang tak puas hati dengan kita tak tahu. So lebih baik saya fikir benda lain pula kan. Bila benda lain tu tak adalah orang nak. Lepas tu tak tahulah sekarang ni orang okey ke tak. So far sekarang saya berada di fasa yang okey, tak ada apa, dan saya akan cuba lagi lah fikir apa lagi saya kena buat untuk diri saya dan family saya, untuk life saya semua. Tapi untuk pada masa akan datang tiadalah perancangan untuk buka balik kedai makan ke, berjual makanan masuk event ke apa dah? Mungkin tak. Buat masa ni mungkin tak. Saya tak ada terfikir pun. Ada orang minta macam-macam. Ada yang mesej saya minta tak. Sebab mungkin saya penat sebab saya sekarang ni pun busy dengan saya punya review saya sekarang. Memang sangat-sangat busy. So far saya rasa mungkin tak. Bukan mungkin je, tak pun. Tak nak dah. Sebab dah serik, tak nak. Sekali, untuk kali keduanya tidak.